beradu dulu dah kok. Biar duk guna app pautang masa sekarang, beradu dulu. Beradu dengar dulu dah kok. Masa sekarang banyak couple kita tu duk main app pautang belaka. Sebab apa? Sebab ada pacaran. Sebab apa? Sebab long term pacaran. Sebab apa? Sebab kita ada uton pacaran. Lepas tu fok penipu cari peluang celah ni lah dah kok. Iaitu kita kena dengar dulu. Takut fok kita tu duk guna app pautang saat ni tu, gi silap tekek hok penipu. Fok kita nak jaga molek, fok kita kena tahu dah kok. Iaitu masa sekarang fok penipu, fok pencacik, fok penipu ke saat ni tu dia cari celah, cari cangkuat, cari okat, iaitu app iaitu dia hantar link ngikut mail kita dah kok. Kerajaan tak ada nak hantar mail. Kerajaan tak ada hantar mail, iaitu kita nak tahu nak apa, kita masuk dalam app ke saat ni tu, kita masuk dalam rebop dia. Kalau hok fok penipu, kita kena cek molek, iaitu dia hantar link ngikut turut mail. Dalam message dalam mail pun dia hantar gitu. Tu fok penipu. Dia penipu lagu mana? Dia hantar dalam mail kita, hantar dalam message kita, dia kata kun ke pu chok di. Dia kata kita tu orang nak nasib baik dah. Boleh tengok kokuam ni. Hak dia hantar ke saat ni tu. Apabila kita tengok lagu tu, kita rasa nak tekeh lalu. Jangan kata tekeh. Iaitu tu lah fok penipu. Jangan kata kita nak nasib baik bukan. Tu kita nak nasib tak molek tu, iaitu fok penipu. Hantar dalam mail, hantar dalam link, hantar dalam message kita tu. Jangan kada terkepo. Itulah fok penipu. Kalau rasa kita teke mengikut tu link ko hak dia hantar ke saat ni tu, takut habis duit dalam banci kita. Kita kena jaga. Hak kerajaan tak ada. Besing hantar message, hantar dalam mail. Lepas tu dari segi Tanakan, dia istihad dah, dia sapat dah kata Tanakan tak ada hantar mail, tak ada hantar message, tak ada hantar apa. Di segi fok penipu kat saat ni tu, dia hantar dalam message kita, hantar dalam mail kita kat saat ni tu, dia hantar kokuam panak-panak pendek-pendek, iaitu kita ke pucuk di. Kun ke pucuk di, ya tak? Kita tu orang nasib baik. Boleh lun orang nasib baik. Tekan ni. Kalau rasa kita tak tekan ni, dia wi masa 5 hari. Kalau rasa kita tak tekan hak dia wi, kalau kita tak tekan hak dia hantar kat saat ni tu, mail ko message dia hantar mari kat ni, kita tak ada tekan. Dia kata, we masa 5 hari. Kalau rasa masa 5 hari, kita tak ada tekan, tak ada apa ke saat ni tu, dia nak hantar kot dia mulai. Jadi kata kita tu salah sip. Jadi kata kita tu batal, tak usah lah. Tu, cara-cara dia. Cara-cara penipu dia. Kalau rasa kita tahu dah, kita guna app, pautang kita guna app apa ke saat ni tu, selamat kita. Hak duk bimbang, iaitu orang hak tak tahu lagi. Masa sekarang, duk jadi, masa sekarang banyak ke orang kita duk uton di segi pacaran ke saat ni tu, takut gi silap gi pecek. Hak penipu hantar mari. Kita takut gi silap je tu ya. Kalau kita jumpa macam ni, kita jumpa biasa ni, ada message, ada kokuam, ada gopo hantar like ko, hantar dalam message ko, hantar dalam mail apa, jangan. Jangan sama sekali tekeh. Lepas tu nak molek, kita gabuh selalu. We tak ada dalam telefon kita. Kita takut silap gi tekeh, silap gi pecek, habis dalam banci kita. Kalau rasa kita tahu dah, pakat siapa lah. We demo pakat tahu. Kita kalau rasa kita tahu, kita guna app, kita main app ke saat ni tu, selamat. Kalau rasa kita tak tahu, kita takut kita guna app, kita dok main app ke saat ni tu, bahaya. Habis duit dalam banci kita. InsyaAllah.